Bye bye. Bye bye Mak Adik. Udah baik. Salah sekali lagi. Amin. Bye. Okay. Okay, bye bye. Bye bye Dik. Bye bye ha. Bye bye. Bye. Okey, giliran kita balik Dik. Giliran kita balik. Satu lagi sausage. Okey. Okay dah. Kena ke dah? Bye Mak. Bye Mama. Okey, kita nak pergi dah. Let's go. Dalam perjalanan pulang ke Kelantan, mata aku dah ngantuk. Jadi aku terpaksa cari tempat untuk camping satu malam sebelum sambung perjalanan ke Kelantan. So why aku tak nak camping disebabkan badan dia penat kerana mengemah rumah mak dia tadi. So aku terpaksa cari tempat yang agak selesa dan selamat lah untuk malam ni. So aku cari-cari jumpa Zura Hidden Retreat ni, berada di Lenggong. White area, tengok gambar tu macam ada camping-camping. Jadi aku rasa berminat untuk mencuba. Tapi nasib baik owner terima kami disebabkan dah bukan musim cuti sekolah. Jadi dia bagi peluang kat aku, family, bermalam satu malam lah dekat tempat dia. So tempat dia berada di Lenggong, daripada rumah kami dalam 300 km lagi. Jadi untuk masuk ke sini kena masuk kampung dulu, kampung Kuak Hill. Jadi aku masuk ke dalam, semakin dalam semakin gelap, semakin sunyi, kadang-kadang rasa seram pun ada. Tapi alang-alang dah call, jadi sini je lah. Okey, akhirnya kami sampai juga di sini. Drive dalam 2 jam daripada tempat rumah saya tadi. So pandangan pertama, tempat ni agak menakutkan, agak seram. Mungkin disebabkan oleh baru pertama kali sampai.
Apa yang menarik dekat sini disebabkan oleh rumah dia kecil, ala-ala tiny house. Dapur semua kelengkapan ada tapi berada di luar. Boleh rasa apa panggil vibe camping outdoor. Macam tu, walaupun tak camping malam ni. Suasana dalam pagar, ada laman, ada kolam, mini kolam, ada pokok, kebun. Okey, jom kita cek ada apa dekat dalam. Okey, ini adalah kali pertama saya sampai di sini. Okey, sama-sama. Okey, kita buka. Okey, tempatnya tak ada terlalu mewah, tapi biasa sahaja, sesuai dengan gaya kami sebagai kampus. Ni dah cukup puas hati dah. Kita masukkan dulu barang-barang pakaian yang perlu di iron lah. Ni untuk wife saya. Kita ada 2 puteri dekat dalam, dekat pengembaraan kali ni. Okey, so aku hidupkan peti ais ni. Dia cakap boleh guna. Jadi barang-barang yang ada, barang-barang frozen yang ada dalam box ni, aku pindahkan masuk dalam peti ni. Esok boleh guna. InsyaAllah masih fresh. Banyak pula barang rasa. Table selection. Order. Oh. Kau. Okey, dah siap. Dan di pagi hari. Jadi jam dah menghampiri 12 tengah hari. Aku kemah-kemah dulu. Sebenarnya dah lewat dah ni. Tapi disebabkan syoknya tidur dekat sini, bunyi-bunyi alam, bunyi serangga. Jadi kawasan dia ni memang agak best lah, boleh kata macam tu. Ada pokok, ada gazebo sebuah. Dalam kawasan ni sebenarnya ada anak sungai kecil je.
Betul-betul depan gazebo ni, depan anak aku ni. Ada kawasan untuk pembakaran, nak BBQ. Kawasan cantik, memang rare lah. Syoknya duduk dekat sini. So kemas-kemas dulu barang sebelum bertolak. Nanti apa pula orang kata kalau tak kemas. Jadi bersedia, ready untuk pulang. Jadi sebelum pulang, aku ingat aku nak pusing dulu kawasan ni, nak tengok disebabkan ada air terjun. Jadi kita nak try melawat kawasan orang. Bye bye baby. Okey, ni adalah last stesen minyak yang saya perlu isi. Saya isi sebanyak RM80. So total semua perjalanan saya dalam 6 hari 5 malam ni lebih kurang dalam RM250. Termasuk pergi bermula daripada Kelantan, naik Kamera Highland, selama 3 hari pusing-pusing dekat sana. Jadi agak jimat lah penggunaan petrol Pajero ni kalau kita long distance. Jadi sebenarnya Pajero ni saya dah modified sikit dia punya fuel consumption. Jadi agak jimat berbanding yang sebelum ni. Okey, so masuk ke dalam ni untuk ke Latar Kekabu dalam lebih kurang 1 kilo. Masuk lorong kecil macam ni. Jadi boleh selisih, kalau ada kenderaan boleh selisih. Dan jangan lupa kalau masuk lorong macam ni, bila ada corner kita kena horn untuk bagi alert kepada pengguna jalan raya lain. Tak nak bagi ada apa benda-benda pelanggaran lah. Okey, so dalam orang kata orang tempat persekitaran tempat ni dia cakap Latar Kekabu ni dah cantik berbanding dulu. Okey, so saya excited nak tengok macam mana Latar Kekabu ni. Jauh masuk ke dalam 1 kilo je sebenarnya.
putih sebab. No. Okay, bye. Bye. Hah? Kenapa mandi macam tu? Hai. Jangan. Apa tak boleh? No drink. No drink. Bye bye. Jangan. Jangan. Maka berakhirlah trip 6 hari 5 malam. Sebenarnya 7 hari 6 malam di Perak. Dan ni adalah kali pertama aku trip buat video bersama family. So jangan lupa subscribe channel ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Aku akan buat solo camping di negeri Pahang. Kali ni aku masuk Pahang. So terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa subscribe. Okay, subscribe, like dan komen, tanda menyokong saya. Okay, Assalamualaikum. Jumpa di next video.